Okey, kita mulakan. Ambil gambar dulu before. Okey dah, sama kot. Mana saya apa ni? Saiz 10 kot. Okey, bawah ni saiz 12. Bawah ni saiz 12. Atas saiz 14 kot. Kita layan sekejap, tukar absorber. Okey, cantik. 14 kat atas So kita pakai dua soket ni je. 14 dengan 12. Yang lain simpan. Bismillah. So kita pakai ratchet ni je lah. Alright. So buka yang atas dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wakahnya. Okey, boleh. Alright. Mungkin dia pusing yang belah dalam ni. Dia skru tak? Ada skru. Ada skru lawan dia. Oh, tak ada. Dia ada skru. Skru okey lah. Jap, tengok skru dia pakai lock nut tak? Macam ada sikit lock nut ni. Cantik skru okey. So atas kita buka macam ni lah. Okey, dah settle. Pasir banyak. Okey, cabut macam ni. Kita tarik je lah. Banyak ni. Okey, tak ada gap ni. Cuma dia pakai skru macam ni lah berhabuk banyak. Dia makan kat sini. Okey, dia ada skru skru lawan dia kat sini. Nanti. Okay dah. Ni original dia. Tak pasti original ke tak original. Saya rasa original ni. Nanti kita measure. Nanti kita bersihkan skru ni sikit. Ini cantik. Alright. Kita try. Aku tengok. Okay, cantik. Sama. Dia punya lebar apa ni? Lebar dia sama, cantik. Tu dia punya apa lagi nak check. Bawah ni sama tak? Bukaan dia sama. Okey, cantik. Bukaan sama. Okey, jom kita pasang terus ya.
ambil maksimum dulu maksimum dulu. Okey, maksimum dulu. Pasang macam ni, setah dulu. Tapi ada gap tu. Ni pasang washer short sikit kot. Pasang washer lah rasa. Yang ini dia punya tu lebar sikit. Kita try ikat dulu tengok. Tu tak ada gap. Masuk macam ni. Masuk macam ni. Sini bawah masuk sini. Bawah cantik. Atas ni ada free play lah. Kena cari washer lah. Cari washer sikit. Kalau satu washer pun cukup. Dua washer. Berapa gap. Alright. Saya nak kena ada washer sikit lah. Tapi yang original dia tak ada free play. Tak ada free play. Cantik lah. Ada sikit je lah. Kalau kita ikat ni, jom. Okay, continue. Spray dulu sikit. Nanti lah. Lebihkan sikit dulu tak apa. Sebab nanti kita nak basuh tu. Buat dalam ni sikit ke. Kita buat sini sikit. Tu dia. Racun. Okay, bos ni. Okay, nak cuba washer. Kalau kita masuk satu washer sini, washer ni akan tendang ni juga. Tengok, kalau kita masuk washer tu, okey dah, ketat dah, cantik. So pakai satu washer pun dah okey dah, tuan-tuan. Okey, kita pakai satu washer je lah. Okey, kita letak satu washer. Kita tengok mana yang paling proper. Sebelah sini lah. Okey, macam ni. Okey, masukkan washer dulu. Ajah dulu dia punya kedudukan dia. Nanti masuk skru ni sini. Okey, washer tadi. Okey, alright, dah masuk. So tak ada free play tak ada free play, insyaAllah. Okey,
letakkan yang atas. Mana dia punya tu 14 mana. Alright, kemaskan. Okay, dah kemas. Dah kemas sangat. Kita nak ejah ni dulu. Okay, yang ni masuk dulu. Bubur washer satu lah. Satu washer. Okay, kita masuk satu washer. Okey, jom. Nanti kita ejah dia punya apa? Dia punya bam tu. Kita ejah. Yang penting kita masukkan ni dulu lah. Alright, settle. Kau tahan dia pula. Tembak juga. Okay, cantik. Cantik. Ini pun